Tempat ini dah lama ditinggalkan, tapi entah kenapa suasananya macam masih berpenghuni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih sebab kembali lagi bersama saya di channel Desa Sunyi. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu kisah seram yang berlaku di sebuah desa di Sarawak. Kisah tentang tangisan yang datang dari tempat yang sepatutnya kosong. Cerita ini berlaku di sebuah desa kecil di Sarawak. Tempat yang siangnya tenang, tapi malamnya terlalu sunyi untuk dijelaskan. Saya mahu kamu dengar dengan jelas apa yang saya akan ceritakan ini. Ini bukan cerita dari orang luar. Ini berlaku di desa kami sendiri. Sebuah desa kecil di Sarawak. Dikelilingi hutan tebal, jalan tanah merah dan rumah kayu yang jaraknya tidak terlalu rapat. Pada waktu siang, semuanya kelihatan biasa. Orang pergi ke kebun, budak-budak berbasikal, ayam berkeliaran di halaman. Tetapi apabila malam tiba, suasana berubah. Kesunyian di sini tidak seperti biasa. Kadang-kadang terlalu senyap sehingga telinga sendiri terasa berdengur. Di hujung desa, terdapat sebuah bangunan lama. Asrama sekolah lama yang telah lebih 10 tahun ditinggalkan. Sejak sekolah baru dibina berhampiran pekan, tiada siapa lagi menjaga tempat itu. Dari jauh, bangunan itu sudah kelihatan usang. Cat dinding mengelupas, papan kayu pudar, tingkap banyak yang pecah. Apabila angin lalu, bunyi kaca longgar berdenting perlahan. Pintu hadapan pula sengit, seolah-olah boleh terbuka sendiri. Pada awalnya, tiada siapa benar-benar mempedulikannya. Kami sudah biasa dengan bangunan lama seperti itu. Sehinggalah satu petang, beberapa remaja kampung, termasuk Azlan, masuk ke dalam asrama itu. Mereka hanya ingin melihat keadaan di dalam. Ketika mereka keluar, semuanya kelihatan biasa. Kecuali Azlan. Dia diam. Wajahnya pucat. Tidak seperti kebiasaannya. Apabila ditanya, dia hanya menjawab pendek. Dia berkata, di dalam bangunan itu ada bau yang lain. Bukan bau habuk. Bukan bau kayu lama. Tetapi bau hanyir. Seperti darah lama. Malam itu, desa kembali sunyi seperti biasa. Sehingga sekitar jam 2 pagi. Seorang penduduk yang tinggal berhampiran asrama terjaga. Dia terjaga kerana bunyi. Pada mulanya disangka bunyi haiwan. Tetapi apabila didengar dengan teliti, bunyi itu jelas. Bunyi seseorang menangis. Perlahan. Berterusan. Datang dari arah asrama lama. Dia tidak berani keluar. Hanya duduk diam dan mendengar. Setiap kali tangisan itu kedengaran, udara terasa semakin sejuk. Dan satu perkara lain turut dirasai. Bau. Bau hanyir yang sama. Masuk perlahan dari arah tingkap. Dia segera menutup tingkap malam itu. Namun, sebelum kembali baring, dia mendengar satu lagi bunyi. Seperti sesuatu diseret. Perlahan, di atas lantai kayu. Sejak malam itu, bunyi tangisan tersebut tidak pernah hilang sepenuhnya. Kadang kuat, kadang perlahan, tetapi tetap ada. Dan setiap kali bunyi itu muncul, suasana desa berubah. Udara menjadi lebih dingin daripada biasa. Seolah-olah sesuatu dari tempat itu mula keluar sedikit demi sedikit.
Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila suasana yang dulu normal mula jadi sesuatu yang lain. Beberapa malam selepas kejadian tangisan pertama tu, semakin ramai orang kampung mula dengar bunyi yang sama. Mula-mula, orang ingat cuma kebetulan. Mungkin bunyi angin, mungkin haiwan dari hutan. Tapi bila semakin ramai cerita benda yang sama, kami mula rasa tak sedap hati. Tangisan tu tak tetap. Kadang-kadang jauh, macam dari dalam hutan. Kadang-kadang dekat sangat, seolah-olah di luar tingkap rumah sendiri. Ada satu malam, saya sendiri terjaga sebab bunyi tu. Perlahan, macam seseorang sedang menahan sedih. Saya duduk diam atas katil, cuba dengar betul-betul. Dalam sunyi macam tu, setiap bunyi jadi jelas. Dan saya boleh pastikan, itu bukan bunyi biasa. Bunyi tu ada emosi, ada rasa. Dan entah kenapa, bila dengar, dada rasa berat. Tak lama lepas tu, seorang pakcik kampung yang biasa balik lewat dari kebun cerita sesuatu yang buat kami semua diam. Malam tu, dia lalu jalan kecil dekat asrama lama. Jalan tu memang sunyi, cuma ada lampu jalan yang malap dan pokok-pokok tinggi di kiri kanan. Dia kata, masa dia jalan, dia dengar suara perempuan menangis. Dekat sangat. Macam betul-betul di belakang dia. Dia terus berhenti. Nafas dia jadi pendek. Perlahan-lahan, dia toleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa. Tapi masa tu juga, angin yang tadinya biasa, tiba-tiba jadi sejuk. Bukan sejuk malam biasa, sejuk yang menusuk sampai ke tulang. Dan serentak dengan itu, bawahannya itu datang lagi, lebih kuat dari sebelum ni. Pakcik tu tak tunggu lama. Dia terus jalan laju, hampir berlari balik ke rumah. Sejak malam tu, orang kampung mula elak lalu kawasan asrama lama waktu malam. Kalau boleh, sebelum maghrib semua dah balik. Jalan yang biasanya jadi laluan pintas, terus sunyi. Tapi peliknya, walaupun kami cuba jauhkan diri, gangguan tu macam tak peduli. Dia tetap datang. Dan kali ni, dia mula masuk ke dalam rumah. Azlan, budak yang mula-mula masuk asrama tu, jadi orang pertama yang kena. Beberapa hari selepas kejadian tu, dia mula mengadu tak boleh tidur. Ibunya fikir dia cuma terkesan sebab takut. Tapi apa yang diceritakan lain macam. Dia kata, setiap malam, bila lampu dah dipadam dan semua orang dah tidur, dia akan dengar bunyi dari dalam bilik. Bukan dari luar, dari dalam. Bunyi tu perlahan, tapi jelas. Seperti sesuatu diseret di atas lantai. Bunyi kayu bergesel dengan sesuatu yang berat. Mula-mula dia cuba abaikan. Dia tarik selimut. Pejam mata kuat-kuat. Tapi bunyi itu tak berhenti. Malah makin dekat. Akhirnya dia bangun. Capai suis lampu. Lampu menyala. Tak ada apa-apa. Lantai kosong. Sudut bilik kosong. Pintu tertutup. Dia tarik nafas lega. Cuba pujuk diri sendiri yang itu cuma perasaan. Dia baring semula. Lampu dipadamkan. Dan beberapa saat kemudian, bunyi tu datang balik. Lebih jelas. Lebih dekat. Kali ni, dia tak terus buka lampu. Dia cuma diam, nafas ditahan. Jantung berdegup laju. Dan di tengah bunyi itu, ada sesuatu yang lain. Satu suara. Sangat perlahan. Hampir tak kedengaran. Seolah-olah seseorang berbisik. Dekat sangat. Tepat di tepi telinga dia. Azlan kata masa tu seluruh badan dia kaku. Dia tak berani gerak. Tak berani buka mata. Bisikan tu tak jelas apa katanya. Tapi nadanya sedih. Dan dingin. Seolah-olah suara itu bukan sekedar memanggil, tapi coba mendekat.
Dan sejak malam itu, Azlan tak pernah tidur lena lagi. Dengar sini, saya nak kurang faham satu perkara sebelum saya sambung. Kalau gangguan tu dah mula masuk ke dalam rumah, itu bukan lagi sekadar tempat yang keras atau kawasan yang ada sejarah. Itu maksudnya sesuatu tu dah ikut, dah pilih. Dan biasanya bila sampai tahap tu, bukan senang nak hentikan. Keadaan Azlan makin hari makin berubah. Mula-mula dia cuma susah tidur. Lepas tu dia jadi pendiam. Tapi selepas beberapa malam, dia mula bercakap benda yang buat orang sekeliling rasa tak sedap hati. Dia kata setiap kali lampu dipadam, ada seseorang dalam bilik dia. Bukan bayangan biasa. Bukan siluet dari luar. Tapi sesuatu yang berdiri di sudut bilik. Dia tak nampak jelas muka atau bentuk. Cuma gelap. Tapi cukup untuk dia tahu itu bukan kosong. Kadang dia kata bayangan tu tinggi, hampir cecah siling. Kadang pula rendah, macam seseorang yang duduk mencangkung sambil diam memerhati. Ibunya cuba pujuk. Ingatkan dia mungkin demam atau terlalu penat. Malah pernah satu hari Azlan memang panas badan. Mereka ingat semua itu cuma kesan demam. Tapi bila suhu badan Azlan kembali normal, gangguan itu tak hilang. Malam demi malam, Azlan makin takut untuk pejam mata. Dia mula pasang lampu sepanjang malam. Tapi walaupun bilik terang, dia tetap rasa ada sesuatu di situ. Kadang dia nampak bayangan itu bergerak sedikit. Kadang cuma statik, berdiri tanpa bunyi. Dan yang paling mengganggu, bila dia cuba fokus untuk lihat betul-betul, bayangan itu seperti menghilang perlahan. Seolah-olah tahu dia sedang diperhatikan. Beberapa malam kemudian, ibunya sendiri alami sesuatu yang tak pernah dia lupa sampai sekarang. Malam tu sunyi seperti biasa. Angin luar perlahan dan rumah mereka hampir semua dah tidur. Ibunya baru saja baring, belum sempat lelap. Tiba-tiba dia dengar bunyi. Tangisan. Perlahan. Dekat sangat. Dia buka mata. Pada awalnya dia fikir bunyi itu dari luar rumah. Tapi bila dia diam dan dengar betul-betul, bunyi itu datang dari dalam bilik. Lebih tepat lagi, dari arah almari. Almari kayu lama di sudut bilik Azlan. Tangisan itu bukan kuat, tapi cukup jelas. Seolah-olah seseorang sedang menangis sambil menahan suara. Sedu-sedu perlahan, tapi penuh kesedihan. Jantung ibunya terus berdegup laju. Dia duduk perlahan-lahan di tepi katil. Mata dia tak lepas pandang ke arah almari itu. Azlan, kau dengar tak? Dia bisik. Azlan tak jawab. Tapi dari pergerakan selimut, jelas dia pun sedar. Tangisan itu berterusan. Dan yang buat ibunya makin takut, bau. Bau hanyir yang pernah Azlan cerita dulu, mula keluar dari arah almari itu. Perlahan-lahan memenuhi ruang bilik. Dengan tangan menggigil, ibunya bangun. Setiap langkah terasa berat. Dia capai pemegang pintu almari. Tangisan itu masih ada. Lebih jelas, seolah-olah tepat di belakang pintu itu. Dia tarik nafas dan buka. Pintu almari terbuka. Tak ada apa-apa. Cuma pakaian tergantung dan ruang gelap di dalam. Tangisan itu berhenti secara tiba-tiba. Dan bau hanyir itu keluar lebih kuat dari dalam almari, seperti sesuatu baru saja bergerak di situ. Ibunya terus tutup pintu dan tak berani buka lagi malam tu. Dia cuma duduk di sebelah Azlan sampai pagi. Tapi kejadian sebenar yang buat mereka benar-benar takut berlaku malam berikutnya. Malam itu, mereka pastikan pintu almari ditutup rapat sebelum tidur. Malah,
Ibunya letak kerusi kecil di depan pintu, sekadar untuk rasa lebih selamat. Lampu dipadam. Beberapa minit pertama, sunyi. Kemudian, bunyi. Perlahan. Bunyi kayu lama bergerak. Azlan buka mata. Ibunya pun sama. Mereka pandang ke arah yang sama. Kerusi kecil di depan almari bergerak sedikit, seolah-olah ditolak dari dalam. Dan pintu almari itu terbuka sendiri. Perlahan. Sangat perlahan. Bunyi engselnya panjang dan menyeramkan. Udara dalam bilik tiba-tiba jadi sejuk. Lebih sejuk dari biasa. Dan bau hanyir itu kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Azlan tak mampu bergerak. Matanya terpaku ke arah dalam almari. Gelap. Tapi dalam kegelapan itu, ada bentuk. Samar. Seolah-olah sesuatu sedang duduk di dalam. Dan dia bersumpah dengan suara yang hampir tak keluar. Dia nampak seseorang duduk memeluk lutut. Diam. Tak bergerak. Seperti sedang menunggu. Diperhatikan. Saya nak korang betul-betul bayangkan situasi ni. Malam yang sunyi, semua orang dah tidur, lampu bilik cuma tinggal cahaya malap dari sudut. Cukup untuk nampak bentuk perabot, tapi tak cukup untuk rasa selesa. Dalam keadaan macam tu, tiba-tiba nama korang dipanggil. Perlahan. Bukan sekali, tapi macam seseorang cuba pastikan korang dengar. Dan suara tu datang dari tempat yang sepatutnya kosong. Itulah yang berlaku pada Azlan malam tu. Malam tu sebenarnya bermula macam biasa. Selepas kejadian almari terbuka sendiri, ibunya memang tak berani tinggalkan dia seorang. Tapi sebab terlalu penat, ibunya tertidur juga di sebelah. Lampu bilik dibiarkan malap, tingkap ditutup rapat. Semua nampak tenang. Sekurang-kurangnya pada awalnya. Sekitar tengah malam, Azlan terjaga. Bukan sebab bunyi kuat, tapi sebab sesuatu yang lebih halus. Suara. Lan. Perlahan. Dekat sangat. Seolah-olah ada seseorang berdiri di sebelah katil dia, membisik tepat ke arah muka dia. Azlan buka mata perlahan. Nafas dia terus jadi pendek. Jantung berdegup laju sampai dia sendiri boleh dengar dalam telinga. Dia tak terus bergerak. Cuma pandang ke hadapan. Dan masa itulah dia nampak. Di hujung katil, ada seseorang. Berdiri. Tegak. Tak bergerak langsung. Rambutnya panjang. Jatuh menutup seluruh muka. Tak nampak mata. Tak nampak hidung. Tak nampak apa-apa selain bayangan hitam yang berdiri diam dalam cahaya malap itu. Seluruh badan Azlan kaku. Dia nak jerit, tapi suara tak keluar. Dia nak gerak, tapi badan tak ikut. Seolah-olah seluruh tubuh dia diikat oleh sesuatu yang tak nampak. Suasana dalam bilik tiba-tiba berubah. Udara jadi berat dan sejuk. Bukan sejuk biasa. Sejuk yang buat kulit rasa mencucuk-cucuk. Seolah-olah suhu jatuh mendadak. Dan dalam masa yang sama, bau hanyir itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelum-sebelum ini. Menusuk hidung. Sampai terasa ditekak. Azlan cuba pejam mata. Tapi rasa takut buat dia tak mampu. Dia hanya mampu tengok sosok itu yang masih berdiri di hujung katil. Tak bergerak, tak bersuara.
cuma ada. Beberapa saat berlalu. Atau mungkin beberapa minit. Azlan sendiri tak pasti. Dan kemudian, sosok itu bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Kepalanya tunduk sedikit ke bawah. Seolah-olah sedang memandang tepat ke arah Azlan di atas katil. Pergerakan itu cukup kecil, tapi cukup untuk buat jantung Azlan terasa berhenti sekejap. Dia cuba tarik nafas, tapi terasa berat. Dan ketika itu, tanpa amaran, suara itu datang lagi. Lan. Kali ini, bukan dari hujung katil. Bukan dari depan. Tapi dari sebelah. Betul-betul di tepi telinga dia. Dekat sangat sampai dia boleh rasa hembusan nafas dingin menyentuh kulit. Azlan terkejut. Matanya terbeliak. Tapi badan dia masih tak boleh bergerak. Suara itu berbisik lagi. Lebih perlahan. Lebih dekat. Seolah-olah sesuatu sedang tunduk tepat di sebelah kepala dia. Dan dalam keadaan itu, Azlan sedar satu perkara yang buat dia lagi takut. Sosok di hujung katil masih ada. Masih berdiri, masih tak bergerak. Maknanya, apa yang berbisik di telinga dia sekarang bukan yang di hujung katil itu. Bau hanyir semakin kuat. Udara semakin sejuk. Dan Azlan hanya mampu terbaring di antara dua kehadiran yang dia tak mampu lihat sepenuhnya. Malam itu terasa terlalu panjang. Dan apa yang paling menakutkan? Bisikan itu tak berhenti. Seolah-olah sesuatu dah terlalu dekat untuk dilepaskan. Saya tahu apa yang korang fikir sekarang. Kalau dah jadi macam tu, kenapa tak pindah saja? Kenapa tak jauhkan Azlan dari tempat itu, dari desa itu, dari semua yang berkaitan dengan asrama lama tu? Sebenarnya, mereka memang cuba. Keesokan harinya selepas kejadian malam yang Azlan nampak sosok di hujung katil dan dengar bisikan di telinga, ibunya dah tak tunggu lama. Wajah Azlan pucat, matanya cengkor dan dia langsung tak mahu duduk sorang. Setiap kali ditinggalkan walaupun sekejap, dia akan panik. Nafas dia laju, mata dia asyik memandang sudut bilik, seolah-olah sesuatu masih ada di situ. Ibunya ambil keputusan bawa dia ke rumah saudara di desa lain. Desa itu agak jauh, perlu hampir 1 jam perjalanan. Harapannya mudah. Kalau ini semua berkaitan dengan tempat, mungkin bila jauh, semuanya akan berhenti. Perjalanan siang itu nampak normal. Azlan diam sepanjang jalan. Dia tak banyak cakap, cuma sesekali pandang keluar tingkap. Tapi beberapa kali, ibunya perasan dia tiba-tiba tarik nafas dalam, macam terhidu sesuatu. "Kenapa, Lan?" Ibunya tanya perlahan. Azlan cuma geleng. Tak ada apa. Tapi dari cara dia pegang kuat lengan bajunya sendiri, jelas dia tak tenang. Mereka sampai sebelum petang. Rumah saudara itu rumah kayu juga, tapi lebih baru, lebih terjaga. Suasana sekeliling pun lebih terbuka, tak terlalu dekat dengan hutan. Orang rumah sambut mereka dengan baik, cuba tenangkan Azlan. Petang itu berlalu tanpa apa-apa yang pelik. Malam pun tiba. Untuk pertama kali selepas beberapa hari, ibunya rasa sedikit lega. Azlan nampak penat, mungkin sebab tak cukup tidur. Dia baring awal. Lampu bilik dipadam, cuma tinggal cahaya dari luar yang masuk melalui celah langsir. Semua nampak normal. Sunyi seperti malam-malam biasa. Sampai tengah malam, Azlan terjaga secara tiba-tiba. Jantungnya berdegup laju, walaupun dia sendiri tak pasti kenapa dia terjaga. Dia baring diam, cuba dengar sekeliling. Dan kemudian, dia dengar tangisan. Bukan samar, bukan jauh. Kali ini, jelas, dekat, sangat dekat.
sama seperti yang dia dengar di rumah sebelum ini. Sedu-sedu perlahan, penuh kesedihan yang menyesakkan dada. Tapi kali ini, bunyi itu bukan dari luar. Ia datang dari dalam bilik. Nafas Azlan jadi pendek. Dia tak berani bergerak. Tapi telinga dia tak boleh lari dari bunyi itu. Tangisan itu datang dari satu arah. Sudut bilik. Tempat almari berdiri. Perlahan-lahan, Azlan alihkan pandangan ke arah itu. Dan saat itulah dia sedar. Sesuatu yang buat darahnya terasa beku. Pintu almari itu terbuka. Padahal sebelum tidur tadi, dia sendiri yang tengok ibunya tutup rapat. Pintu itu terbuka sedikit. Cukup untuk nampakkan kegelapan di dalam. Dan dari celah itu, tangisan itu keluar. Lebih jelas, lebih dekat. Seolah-olah seseorang sedang duduk di dalam, menangis tanpa henti. Azlan cuba kejut ibunya. Tangannya bergerak perlahan, mengguncang lengan ibunya. Ibu, suaranya hampir tak keluar. Ibunya terjaga, masih mamai. Apa dia, Lan? Azlan tak jawab terus. Dia cuma angkat tangan, tunjuk ke arah almari. Ibunya ikut pandang, dan dia terus kaku. Pintu almari memang terbuka. Dan dari dalam, bau hanyir yang sama perlahan-lahan keluar, memenuhi ruang bilik. Tangisan itu makin kuat, tak lagi perlahan. Seolah-olah orang di dalam itu tahu mereka sedang memerhati. Dalam kegelapan almari itu, ada sesuatu. Bentuk. Sama. Seperti seseorang yang sedang duduk memeluk lutut. Diam, tak bergerak. Tapi kehadirannya terlalu jelas untuk dinafikan. Ibunya terus tarik Azlan rapat ke sisi. Mereka tak berani mendekat. Tak berani bersuara. Malam itu terasa panjang. Tangisan itu kadang berhenti. Kemudian sambung lagi. Seolah-olah bermain dengan perasaan mereka. Keesokan paginya, tanpa tunggu lama, ibunya minta bantuan orang tua kampung di desa itu. Seorang lelaki tua yang memang dikenali tahu tentang perkara-perkara seperti ini. Dia datang, masuk ke bilik itu dan hanya berdiri beberapa saat di depan almari. Dia tak buka, cuma pandang. Kemudian dia tarik nafas perlahan. Wajahnya berubah serius. Dia keluar dari bilik dan pandang Ibu Azlan. Benda ni, katanya perlahan, bukan ikut budak tu sebab dia suka. Ibunya diam. Tunggu. Orang tua itu sambung. Dia nak balik. Ayat itu buat semua orang dalam rumah itu senyap. Balik ke mana? Ibunya tanya. Suara sedikit bergetar. Orang tua itu pandang tepat ke arah Azlan. Tempat asal dia. Dan tanpa perlu dijelaskan panjang, semua orang sudah faham apa maksudnya. Tempat asal itu bukan rumah ini, bukan desa ini, tapi bilik lama di asrama yang mereka tinggalkan itu. Masalahnya, kalau benda itu masih mencari jalan pulang, kenapa ia masih muncul di sini? Dan kenapa ia nampak semakin kuat setiap kali malam tiba? Akhirnya, selepas beberapa malam yang makin tak terkawal, beberapa orang kampung buat keputusan yang mereka sendiri tahu berisiko. Mereka tak boleh biarkan benda ni berlarutan. Bukan saja sebab Azlan, tapi sebab tangisan itu dah mula didengar di tempat lain juga. Seolah-olah semakin lama, semakin meluas. Mereka sepakat untuk pergi ke asrama lama itu. Waktu siang,
itu saja masa yang mereka berani. Sekitar tengah hari, 5 orang lelaki kampung berkumpul. Ada yang bawa lampu suluh, ada yang bawa parang. Walaupun dalam hati masing-masing tahu, kalau benda tu memang bukan sesuatu yang boleh disentuh, semua itu mungkin tak ada guna. Perjalanan ke hujung desa terasa lain dari biasa. Walaupun matahari terang, kawasan sekitar asrama tu nampak lebih suram. Pokok-pokok di sekeliling seperti lebih rapat dan angin yang lalu terasa kering, tak seperti angin siang yang biasa. Bila mereka sampai di depan bangunan itu, semua berhenti sekejap. Asrama lama itu berdiri diam, terlalu sunyi. Tak ada bunyi burung, tak ada bunyi serangga. Seolah-olah kawasan itu kosong dari kehidupan. Seorang daripada mereka tarik nafas panjang. "Kita masuk cepat, jangan lama," katanya. Mereka tolak pintu depan. Pintu itu terbuka dengan bunyi berkeriut panjang. Bunyi itu bergema sampai ke dalam. Dan sebaik saja mereka melangkah masuk, suasana berubah. Walaupun cahaya dari luar masih masuk melalui tingkap pecah, dalam bangunan itu terasa gelap. Bukan gelap sebab kurang cahaya, tapi gelap yang berat. Udara di dalam terasa padat. Setiap langkah mereka buat, papan lantai berbunyi perlahan. Dan setiap bunyi itu seperti terlalu kuat dalam kesunyian yang ada. Mereka berjalan perlahan menuju ke hujung koridor. Tak ada siapa bercakap. Semua fokus. Tapi dalam diam itu, salah seorang mula perasan sesuatu. Sejuk, dia bisik. Yang lain pun mula rasa benda yang sama. Udara dalam bangunan itu terlalu sejuk untuk waktu siang. Dan bau. Perlahan-lahan, bau itu muncul. Hanyir. Lembab. Seperti sesuatu yang dah lama tak bergerak. Mereka teruskan langkah sampai ke bilik hujung. Bilik yang pernah Azlan ceritakan. Pintu bilik itu tertutup, tapi tak berkunci. Seorang lelaki berdiri di depan pintu. Tangannya pegang pemegang pintu. Tapi dia tak terus buka. Dia pandang yang lain. Semua angguk perlahan. Dia tarik nafas dan tolak pintu itu. Pintu terbuka. Dan serta-merta, bau hanyir itu menyengat kuat. Lebih kuat dari mana-mana tempat sebelum ini. Sampai ada yang terpaksa tutup hidung. Dalam bilik itu, suasananya lebih berat. Udara terasa pekat. Dan lantai kayu di tengah bilik. Ada kesan. Kesan lama. Seperti sesuatu pernah diseret. Garis panjang, sedikit gelap. Menuju ke satu arah. Ke sudut bilik. Dan di sudut itu, ada almari kayu lama. Bentuknya sama seperti yang Azlan gambarkan. Tinggi, pintu 2, warna kayu yang dah pudar. Almari itu tertutup. Diam. Tak bergerak. Tapi kehadirannya terasa berat. Seolah-olah semua dalam bilik itu berpusat pada benda itu. Seorang lelaki melangkah ke depan. Perlahan. Langkahnya berhati-hati. Dia berdiri tepat di depan almari. Tangannya terangkat sedikit, tapi berhenti di tengah. "Buka ke?" dia tanya perlahan. Tak ada siapa jawab. Beberapa saat berlalu. Akhirnya, dia pegang pemegang pintu almari itu. Sejuk. Dia tarik perlahan. Pintu itu terbuka sedikit. Bunyi engselnya panjang. Dan dalam sunyi itu, bunyi itu terasa terlalu jelas. Dan saat pintu itu terbuka, tangisan itu keluar. Bukan lagi perlahan. Bukan lagi jauh. Kali ini, kuat. Dekat. Sangat dekat. Seolah-olah bunyi itu bukan dari almari, tapi dari dalam dada mereka sendiri.
Beberapa orang terus terundur. Nafas mereka jadi tak teratur. Jantung berdegup laju. Tangisan itu memenuhi ruang bilik. Sedu-sedu yang menyakitkan telinga. Dan dalam kegelapan dalam almari itu, ada sesuatu. Pada awalnya, cuma bayangan. Tapi kemudian, ia bergerak. Perlahan. Seolah-olah sesuatu di dalam itu sedang mengangkat kepala. Dan walaupun cahaya hampir tak masuk ke dalam almari itu, mereka semua tahu satu perkara yang sama. Sesuatu di dalam itu sedang memandang mereka. Saya nak jujur dengan korang. Selepas kejadian hari mereka masuk ke asrama lama tu, hari di mana pintu almari dibuka dan tangisan itu keluar kuat seperti dari dalam dada sendiri, tak ada siapa lagi cuba jadi berani. Tak ada siapa lagi cakap, itu cuma perasaan atau itu angin saja. Semua yang pergi hari itu balik dengan wajah lain. Lebih diam, lebih cepat menutup cerita bila ditanya. Beberapa hari selepas itu, orang kampung sepakat untuk tutup terus kawasan asrama. Pintu depan dipaku, tingkap yang masih boleh ditutup. Ada yang letak tanda supaya budak-budak tak mendekat. Bukan sebab nak menakut-nakutkan, tapi sebab masing-masing tahu ada sesuatu yang lebih baik dibiarkan saja. Sejak itu, kawasan hujung desa tu jadi sunyi sepenuhnya. Kalau dulu masih ada orang lalu waktu siang, sekarang pun jarang. Rumput mula meninggi, daun kering berkumpul di tangga. Bangunan itu seperti ditinggalkan, bukan sekadar oleh manusia, tapi oleh semua benda hidup. Tentang Azlan, dia pulih, perlahan-lahan. Beberapa minggu pertama, dia masih tak banyak bercakap. Kalau ditanya, dia cuma jawab sepatah dua. Malam-malam dia masih terjaga, tapi tangisan itu tak lagi sekuat dulu. Lama-kelamaan, dia mula kembali seperti biasa. Boleh ketawa, boleh berbual, boleh keluar dengan kawan-kawan. Tapi ada satu perkara yang tak pernah berubah sampai sekarang. Dia tak pernah, walau sekalipun, bercakap tentang malam itu lagi. Kalau nama asrama disebut, dia akan diam, pandang tempat lain. Dan topik itu akan berhenti begitu saja. Kami pun tak paksa, sebab kami tahu ada benda yang lebih baik dibiarkan tak disentuh. Tapi walaupun asrama itu dah ditutup, walaupun Azlan dah pulih, gangguan itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap beberapa malam, terutamanya bila angin kuat datang dari arah hutan, kami masih dengar tangisan itu. Kadang perlahan, kadang jelas. Datang dari arah yang sama, hujung desa, tempat asrama lama berdiri. Kalau duduk diam di dalam rumah, lampu sudah dipadam dan hanya bunyi angin yang kedengaran. Tangisan itu akan muncul di celah-celah bunyi itu. Sedu-sedu yang sama, nada yang sama. Seolah-olah seseorang masih berada di situ, tak pernah pergi. Pada awalnya, kami cuba anggap ia cuma sisa, macam gema yang tertinggal. Tapi lama-kelamaan, ada perkara lain yang mula berlaku. Beberapa orang mula bersumpah mereka dengar tangisan itu bukan dari asrama, tapi dari tempat lain, lebih dekat. Ada yang dengar dari belakang rumah, ada yang dengar dari bawah tingkap, dan ada juga yang cakap bunyi itu datang dari dalam rumah sendiri. Perlahan, hampir tak jelas, tapi cukup untuk buat jantung berdegup laju. Seorang makcik pernah cerita, tengah malam dia terjaga sebab dengar bunyi seperti orang menangis di dapur. Bila dia bangun dan pasang lampu, tak ada apa-apa. Tapi pintu almari dapur terbuka sedikit. Padahal sebelum tidur, dia tutup rapat. Seorang lagi lelaki kampung pula kata, dia dengar bunyi kayu berkeriut dari dalam bilik stor. Bila dia periksa,
Semua nampak biasa. Tapi bau hanyir itu masih ada. Perlahan-lahan, kami semua sadar satu perkara. Benda itu mungkin dah tak duduk di satu tempat. Bukan lagi terperangkap di asrama lama. Bukan lagi terikat pada bilik hujung itu saja. Seolah-olah sesuatu telah terbuka. Dan sejak itu, ia bebas bergerak. Mencari. Menunggu. Dan mungkin memilih. Saya tak tahu kenapa Azlan yang pertama. Saya juga tak tahu apa sebenarnya yang ada dalam almari itu. Dan terus terang, kami tak pernah coba untuk tahu lebih dalam. Sebab kadang, bila kita terlalu ingin tahu, kita sebenarnya membuka sesuatu yang sepatutnya kekal tertutup. Sekarang, desa kami masih sama seperti dulu. Siang hari nampak biasa. Orang masih bekerja, budak-budak masih bermain. Tapi bila malam turun, kami semua lebih berhati-hati. Kalau dengar bunyi yang tak biasa, kami diam. Kalau terasa angin tiba-tiba sejuk, kami tutup tingkap. Dan kalau terdengar sesuatu dari arah almari, kami tak buka. Sebab sampai hari ini, masih ada yang percaya. Tangisan itu tak hilang. Ia cuma berpindah. Dan mungkin sekarang, ia sedang mencari bilik baru. Jadi kalau suatu malam nanti, korang terjaga dari tidur dan dengar bunyi kayu berkeriut perlahan dari dalam bilik, atau pintu almari yang korang pasti dah tutup rapat, tiba-tiba terbuka sendiri, jangan pandang dalam. Walaupun rasa ingin tahu tu kuat, jangan. Sebab ada kemungkinan sesuatu sedang menunggu di dalam gelap. Dan kali ini, ia sedang memandang tepat ke arah korang.